Kita nak tunjuk macam mana kita boleh pakai tong-tong balang-balang macam ni untuk menanam sayur lah. Balang-balang macam ni senang nak dapat. Pergi ke bakery ataupun kedai yang jual alat-alat baking ke, ingredient baking ke, banyak benda ni. Benda ni memang digunakan untuk makanan. So memang benda ni selamat untuk digunakan untuk tanam sayur. Jangan pakai yang styrofoam tu lah. Styrofoam tu memang bahaya sikit. Ramai saya tengok pakai styrofoam, memang murah. Tapi kita tak tahulah efek dia kepada kesihatan kita. Jadi kalau kita pakai benda ni kita pun boleh guna tanpa was-was lah, kerana benda ni memang digunakan untuk transport mentega lah, jam lah apa kan. Kita ada yang kecil punya, kita ada yang besar punya. Untuk hari ni saya nak tunjuk satu cara kaedah yang senang untuk kita tanam pokok buah, bukan sayur daun, pokok buah. Kita nak tanam dalam balang ni. Setiap balang ada satu pokok buah. Memang cukup tanah, memang cukup nutrien. Tak payah nak tukar, tak payah nak baja lebih ke apa. Kita tanam terung lah hari ni. Benda ni akan hasilkan terung yang banyak. Kerana dia cukup, tanah cukup, nutrien cukup. Dan kerana kita pakai dua benda ni, dia ada air yang cukup. Kenapa kita ada air yang cukup? So, bila kita letak satu balang ni dalam satu lagi, yang balang kedua ni ada ruang di sini. Di sinilah air dia. Bawah ni macam reservoir air dia yang akan diresap. Dia pakai tali ataupun bukan kertas, ataupun kain macam ni lah. So kita akan masukkan setengah dalam air dan setengah dalam tanah. So benda ni akan menaikkan air ke medium yang kita tanam pokok terung tadi. Alright, benda ni dah memang ada lah. Saya bukan dia punya inventor ataupun pembikin benda ni. Benda ni sub-irrigated planter. So sub-irrigated planter bermakna kat bawah tu ada air. So irrigation tu atau pengairan dia dari bawah. Dia akan naik atas. Setengah daripada akar pokok mencari nutrien. Setengah daripada akar pokok tu mencari air. Bila kita dah drill lubang-lubang kat bawah ni, mesti ada akar yang turun cari air. Tapi dengan pertolongan kain ni, kita akan naikkan air kepada medium tanah. Saya akan tunjuk macam mana kita nak buat medium tanah untuk pokok-pokok sayur berbuah macam terung. Alright, itu pun ada special sikit lah.